Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Syafi' Ibn Jauhari wa ana mumasilu al-majmu'ati as-sabi'. اليوم سأقدم لكم بحثا في مادة البلاغة العربية بعنوان المبادئ الجنس والسجع والاقتباس. في أول المحسنات لفظية. الأول في موضوع يتناول هذا الموضوع ثلاث فنون رئيسة في علم البادئ، وهي الجناس والسجع والاقتباس، وتهدف هذه الفنون إلى تجميل الجانب الصوتي واللفظي للنصف مما يضفي عليه نوعا من تناغم والموسيقى الداخلية التي تجذب انتباه السامع وتؤثر في نفسه. Terjemah fi Malayawiyah wa. Topik ini membincangkan tiga seni utama dalam ilmu badi', iaitu al-jinas, yang kedua as-sajj, yang ketiga al-iktibas. Seni-seni ini bertujuan untuk memperindahkan aspek bunyi dan sebutan bagi sesebuah teks. Seterusnya memberikan kesan keharmonian dan irama yang dapat dan cuba disampaikan melalui muzik dalaman yang mampu menarik perhatian pendengar serta memberi kesan yang mendalam ke dalam jiwa pendengar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن سأباحث عن الجناس. الأول تعريف جناس. جناس هو تشابه اللفظين في نطق واختلافهما في معنى، مثل صليت المغرب في بلاد المغرب. جناس هو من أساليب البلاغة لتجميل الكلام. تشابه اللفظين في نطق yang bermaksud jinas bermaksud dua perkataan yang sama bunyi tetapi maksud yang berbeza. Wa ikhtalafahuma fi makna. Contohnya mislu salitu maghrib fi biladil maghrib. Saya solat pada waktu maghrib di negara Maghrib. Maghrib yang pertama membawa maksud saya solat pada waktu maghrib, dan biladil maghrib yang kedua yang membawa maksud negara Maghrib. ثم أتكلم عن نوع الجناس، جناس تام وجناس غير التام. ما هو جناس تام؟ جناس تام هو تشابه كلمتين في اللفظ وتطابقهما في عدد حروف واختلافهما في معنى. Jinas tam ialah dua perkataan yang sama sebutan dan hurufnya tetapi berbeza pada maknanya. Jinas ghairu tam pula ialah huwa tashabahu kalimataini fil lafzi walakin laysa tatabuqan kamilan fi huruf wa mukhtalifani fi makna. Jinas ghairu tam ialah dua perkataan yang hampir sama bunyinya tetapi tidak sama jumlah huruf dan berbeza pada maknanya. بعد ذلك أتكلم عن مثال جناس تام وجناس غير تام. الأول جناس تام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة. Yang membawa maksud
Dan semasa berlakunya hari kiamat, orang-orang yang berdosa akan bersumpah mengatakan bahawa mereka tidak tinggal di dalam kubur, melainkan sekadar satu saat sahaja. Demikianlah mereka sentiasa dipalingkan oleh fahaman sesatnya dari memperkatakan yang benar. Okey, kalau kita tengok pada ayat jinas tam ini, contoh ayat jinas tam, sa'ah yang pertama, ia dengan sa'ah yang kedua, dua perkataan yang sama tetapi beza pada maknanya. Sebab sa'ah yang pertama, ia membawa maksud kepada hari kiamat, hari kebangkitan. Dan sa'ah yang kedua yang membawa maksud waktu, waktu yang dikatakan dalam Al-Quran seketika atau sejam. Jadi kat sini jinas tam ini ialah dua perkataan yang sama dan beza pada maknanya. Itulah jinas tam. Al-mislu al-jinas ghairu tam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Yang membawa maksud, oleh itu, adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta bantuan, maka janganlah engkau tengking atau herdik. Okey. Contoh ini yang dikatakan ghairu tam kerana takhar dan juga tanhar. Yang ghairu tam, ia bunyi hampir sama tetapi beza pada huruf, iaitu pada huruf qaf dan nun. Ini dipanggil jinas ghairu tam. Yang kita tahu, makna yang kita beritahu tadi, jinas ghairu tam ialah bunyi yang hampir sama dan makna yang berbeza. Itulah ghairu tam. Dan beza pada huruf. تعريف الزجر هو اتفاق فاصلتين أو أكثر في الحرف الأخير وهو في النثر كالقافية في الشعر. Maksudnya ialah as-sad'i ialah persamaan bunyi hujung ayat dalam fusha. Fungsi sama seperti qafiyah dalam puisi, sama supaya ayat sedap untuk didengar dan untuk mudah untuk diingat. As-sad' ialah persamaan bunyi hujung ayat dalam fusha. Fungsi dia sama macam rima dalam puisi, buat ayat lagi lebih sedap dan indah dan untuk mudah untuk kita ingat. Qafiyah ni pula ialah persamaan bunyi hujung baris puisi, bukan ayat prosa. Jadi beza cuma konteks. As-sad'i untuk prosa klasik, khutbah ataupun doa. Qafiyah ini adalah untuk puisi dengan syair. Fungsi bunyi sama, indah, mudah untuk diingat. Cuma tempat nak guna itu dia ada beza. Untuk bagian misal, kita ada dua contoh, iaitu frasa Arab dengan ayat Al-Quran. Untuk frasa Arab, al-huru idza wa'ada wafa wa idza a'ana kafa. Seseorang yang mulia itu apabila dia berjanji, dia menepati, dan apabila dia matu, dia mencukupi. Menepati, wafa, dan mencukupi adalah kafa. Persamaan rima akhir pada perkataan wafa dengan kafa. Huruf akhir sama, iaitu ada alif maksurah dekat hujung perkataan kafa dengan wafa. Untuk contoh yang kedua, ayat Al-Quran, iaitu soal waqiah, fi sidri makhdud wal talfi mandud wa zilli mamdud. Ada tiga perkataan, makhdud, mandud dan mamdud. Untuk perkataan ini adalah persamaan akhir, ada huruf da dengan huruf waw. Jadi inilah contoh-contoh untuk contoh untuk al-sari'. تعريف الاقتباس هو أن يضمن المتكلم نثرا أو شعرا شيئا من القرآن الكريم أو حديث شريف من غير دلالة على أنه منهما. Definisi al-iqtibas ialah apabila seseorang menutur
menyelipkan sebahagian ayat Al-Quran atau hadis dalam percakapan ataupun penulisannya, sama ada dalam bentuk prosa ataupun syair, tanpa menyatakan secara jelas bahawa ayat tersebut berasal daripada Al-Quran dan hadis. Tujuan al-iqtibas digunakan ialah untuk menguatkan makna, menjadikan ayat lebih indah dan berkesan, serta menunjukkan penguasaan bahasa dan kefahaman agama. Ciri utama al-iqtibas ialah penutur tidak menyebut sumber seperti qala Allah Ta'ala ataupun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ayat tersebut diserap terus ke dalam ayat tersendiri. Ayat sendiri. Sebagai contoh, ayat wala tay'as min ruhillah digunakan dalam percakapan biasa tanpa menyebut bahawa ia daripada Al-Quran, maka penggunaan ini dinamakan sebagai al-iqtibas. Saya berikan lagi contoh untuk al-iqtibas. Jadi sekiranya kita lihat satu petikan ayat yang berbunyi la taqurrannaka ad-dunya inna wa'dallahi haqq. Maksudnya janganlah dunia memperdayakanmu, sesungguhnya janji Allah itu benar. Jadi untuk analisis pada perkataan ayat tadi, perkataan inna wa'dallahi haqqun, ianya adalah iqtibas kerana ia adalah petikan daripada Al-Quran surah Luqman ayat 33 yang dimasukkan dalam ucapan tanpa menyebut firman Allah. Jadi ia sekadar la taghrurnaka dunya inna wa'dallahi haqq. Dan petikan itu adalah petikan yang sama pada ayat surah Luqman tanpa menyebut qala Allah Ta'ala. Jadi itulah yang digelar sebagai al-iqtibas. Asar al-fanu' al-balaghah fil ma'ni. أولاً الأثر الموسيقي الجنس والسجع. يحدث الجنس والسجع جرسا موسيقيا تستريح له النفس وتعشقه أذن مما يجذب انتباه السامع. ثاني سهولة حفظ والفهم، يساعد ترتيب النظم للجمال على ترسيخ المعاني في الذهن ويجعل الكلام سهل الحفظ. ثالثا قوة الحجة والحيبة. الاقتباس الكلام قوة وهيبة ويزيد من ثقة سامع به لارتباطه بمصادر والحي Al-Quran was Sunnah. Dalam topik ini, kita membicarakan athar al-asbab al-balaghah, iaitu kesan penggunaan gaya bahasa balaghah terhadap makna dan juga penyampaian. Pertama, athar al-mawsiqi, al-janis was saja'. Penggunaan jinas dan saja' menghasilkan irama dan bunyi yang indah dalam ayat. Kesan bunyi ini memberi keselesaan kepada jiwa dan membuatkan telinga pendengar tertarik, sekaligus menarik perhatian mereka terhadap isi ucapan. Yang kedua, suhulah al-hafz wal-fahm. Susunan ayat yang teratur dan berirama membantu makna melekat dalam ingatan. Oleh itu, ayat menjadi lebih mudah difahami dan dihafal, terutamanya dalam ucapan, khutbah ataupun syair. Dan yang ketiga, quwwah al-hajah al-haibah al-iqtibas. Penggunaan al-iqtibas iaitu menyelitkan ayat Al-Quran atau hadis dalam ucapan memberikan kekuatan hujah dan kewibawaan kepada kata-kata. Hal ini kerana ucapan tersebut berkaitan dengan sumber wahyu iaitu Al-Quran dan Sunnah, sekaligus meningkatkan keyakinan pendengar terhadap isi yang disampaikan. شكرا جزيلا لأصدقائي على شرحهم الوافي لكل الموضوع ناقشناه اليوم. والآن سأختم هذه المجموعة بتقديم الخلاصة لتوضيح أهم النقاط التي تعلمناها. الآخرة يشمل هذا الموضوع 3 فنون بديعية، أولها الجناس وهو تشابه اللفظين في نقط مع اختلاف المعنى، مثل الساعة بمعنى قيامة والوقت. وثانيها السجع وهو توافق نهاية الجمال في حرف آخر، مثل مخدود ومندود. وثالثها الاقتباس
وهو تضمين الكلام شيئا من القرآن أو الحديث دون ذكر مصدر مثل قولنا إن وعد الله حق، وتحديث هذه الفنون إلى تجميل اللفظ وتقوية المعنى وجذب انتباه السامع. Diterjemah Al-Malayawiyah. Topik ini merangkumi 3 keindahan bahasa. Yang pertamanya ialah jinas, iaitu apa itu jinas? Persamaan dua sebutan perkataan tetapi berbeza maknanya. Yang dah diterangkan oleh presentation oleh Yusof, iaitu perkataan as-sa'ah. As-sa'ah itu terbahagi kepada dua makna. Yang pertama bermaksud kiamat, yang kedua bermaksud waktu ataupun saat. Yang kedua adalah as-sajj, iaitu persamaan huruf terakhir pada penghujung ayat-ayat seperti pada perkataan makhdud dan mandud. Yang ketiga ialah al-iktibas, iaitu memasukkan unsur Al-Quran ataupun Al-Hadis ke dalam ucapan tanpa menyebut sumbernya, seperti ungkapan inna wa'dallahi haqqan, dan maksudnya sesungguhnya janji Allah itu benar. Dia menguatkan lagi. Dia macam sesungguhnya buat ni demi Allah. Contoh. Kesemua ini bertujuan untuk memperindahkan lafaz, menguatkan makna ataupun maksud tu, dan menarik perhatian pendengar. Itulah tujuannya balaghah dalam ilmu badiah ni. Kita mencantikkan ayat tu, kita gunakan segala ilmu badiah ni, contohnya iktibas. Kita guna menguatkan lagi ayat tu, memperindahkan lagi as-sajj. Lepas tu kita gunakan as-sa'ah tadi, contohnya jinas. Kita ada beza kat sini antara satu makna dengan makna yang lain. Itulah kelebihan balaghah daripada tajuk kami, iaitu al-jinas, al-sajj dengan al-iktibas. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-qa'imah muraji'ah. Al-awwal al-jarim ala wa amin Mustafa. Al-balaghah al-wadihah al-bayan wal-ma'ani wal-badi'. Dar al-ma'arif al-qahirah. Buku ini teks paling popular untuk pelajar tingkatan peringkat asas dan sekolah menengah. Yang kedua, Al-Qazwini Al-Khatib Al-Idah fi Al-Ulum Balaghah Dar Al-Kitab Al-Alamiyah Beirut. Salisa As-Suyuti Al-Jalal Ad-Din Al-Itqan fi Ulum Al-Quran Dar Fiqri fi Beirut. الرابع المجلة الأكاديمية بحيث في تعلم اللغة العربية الجامعة ملايو والجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. وخامسة المعجم اللغوية في معجم المعاني الجامع. شكرا لكم على كل حال. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.